Nak bina rumah dengan bajet bawah 200k, ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Jom tengok rumah ni. Rumah ni berkeluasan 1037 square feet. Bukaan rumah adalah 37 kaki kali 32 kaki. Reka bentuk rumah ni adalah plan view. Sangat-sangat sesuai untuk tanah jenis melebar. Assalamualaikum. So ini adalah bahagian ruang tamu. Kita dah siap bagi airbox. Kita bagi juga pilihan cat warna. Saiz keseluruhan ruang kita bagi 2 kaki kali 2 kaki. So ini adalah bahagian ruang makan. Ia ada penambahan airbox dan lampu kipas. Okay, dekat bahagian sisi ruang makan kita ada pintu sliding dan anjung depan. So ini adalah bilik tidur yang pertama. Okay, bilik tidur yang utama ini masuk dengan bilik air yang pertama. So jom, ini adalah pintu by foot. Okay, jom, untuk tiles ni owner boleh pilih sendiri ikut jika rasa dah advance daripada MDH. Next kita pergi ruang seterusnya. Ini adalah bilik tidur yang kedua. Okay, next kita masuk bilik tidur yang ketiga. Bilik tidur ni dia berkongsi bilik air dengan bilik tidur yang keempat. Okay, jom. Okay, untuk bilik air yang keempat ni full spike juga, tiles owner pilih. Next, jom kita pergi sebelah. So ini adalah bilik tidur yang keempat. Kita pergi ke ruang dapur. So ini adalah ruang dapur. Nak masuk ni, so ini pintu dia adalah tambahan daripada owner. Dekat bahagian ruang dapur kita ada bilik air yang ketiga. Nampak tak? Dia punya tiles. Tiga-tiga bilik air tadi berbeza. Sebab apa? Sebab owner boleh pilih design sendiri. So ini adalah ruang yang terakhir, ruang dapur. Tak terlupa juga pilih, ini adalah untuk ruang basuh. Itu belakang owner pilih sliding door. Macam mana? Berminat tak dengan banglo Endora? Jangan lepaskan peluang, kita lock harga tahun ini bawah 200k. Tunggu apa lagi? Jom set appointment dengan NH. NH bawa anda lawat tapak. Bye-bye.